Selain ayam gepuk, ayam geprek ni juga antara salah satu comfort food aku. Kalau macam tak tahu nak masak apa dekat rumah, malam ni kita buat sendiri je dekat rumah tanpa perlu ke kedai, dengan cara yang terpaling senang dan terpaling sedap untuk korang cuba dekat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mudah sahaja. Mula korang perlukan ayam, tak kisahlah bahagian apa sekalipun. Aku gunakan bahagian peha ni. Kalau korang nak gunakan yang one whole leg pun boleh, tak ada masalah. Blendkan bawang putih dengan bawang Holland, tambah air sikit, perapkan dengan ayam tadi tu selama at least 1 jam dululah kalau nak sedap. Kalau lagi lama lagi sedap. Untuk sambal geprek dia pula, korang perlukan bawang putih, cili padi merah, lepas tu dengan cili besar. Nak tambah belacan sikit pun boleh, tak ada masalah. Cuma rumah ni semuanya kesedor, usahlah. Gorengkan cili-cili tadi tu sampai dia lenyur sedikit supaya senang untuk dicobek kejap lagi. Okey, ayam yang telah siap diperap tadi tu gorengkan dengan tepung serbaguna ayam. Tu aku guna brand Bon apa? Bon, pergilah cari sendiri. Pergi gorengkan dalam minyak yang panas sampai dia golden brown. Okey, untuk sambal dia pula, aku rasa korang memang wajib ada cobek ni lah. Pergi angkat bahan-bahan yang telah siap digoreng tadi tu, mencobek lah koma atas tu. Aku cobek tadi adalah dekat sekian jam kot. Habis-habis tu keluar bicep aku. Tambah serbuk perasa dengan gula sedikit, lepas tu boleh perah limau sebelum nak makan lah. Senang saja. Kemudian, selamat mencuba.